Bila bawa motor di atas jabatan dan bawa tak betul-betul laju dan tidak memotong, bawalah motor pergi rapat kiri. Jadi orang lain senang nak potong, terutamanya di kawasan Susur Peluang bila nak turun jabatan ke pulau. Kat kawasan ni akan ada motor yang kena ke tengah untuk pada yang nak pergi ke Georgetown. Jika kita tak rapat kiri, kita akan mengelirukan orang yang duduk main daripada belakang. Contohnya keadaan macam ni. Motor depan ni dah pergi kiri dah, sebab dia ingat motor yang tu lagi tu nak ke kanan. Tiba-tiba dia masuk kiri balik. Jika memang nak turun ikut arah ke bayar lepas, rapat kiri terus, baru senang orang lain nak potong. Itulah. Sekian.